Hai, selamat kembali. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, macam mana kita semua boleh jadi diri kita yang sekarang ni? Ia satu perjalanan yang, memang luar biasa dari kita bayi sampailah dewasa. Hari ini, kita akan bongkar 4 idea besar yang cuba jelaskan macam mana je perjalanan ni berlaku. Jadi, persoalan utamanya macam ni. Macam mana kita belajar untuk berfikir, bertindak dan berhubung dengan dunia kat sekeliling kita ni? Dari tangisan pertama kita sampailah ke perbualan yang paling kompleks, semuanya adalah sebahagian daripada proses pembangunan yang sangat mengagumkan. Okey, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula kita tengok gambaran besar. Lepas tu kita terus selam ke dalam dunia Jean Piaget yang cakap pasal membina minda. Kemudian kita jumpa Lev Vygotsky dan idenya tentang belajar secara sosial. Lepas tu kita beralih kepada B.F. Skinner yang fokus pada tindakan dan akibat, dan akhir sekali Albert Bandura yang tunjukkan kita ni belajar dengan hanya memerhati. Paling penting, kita akan lihat macam mana semua teori ni masih diguna pakai dalam bilik darjah hari ini. Okey, jom kita mulakan. Jean Piaget, seorang ahli psikologi dari Switzerland, datang dengan satu idea yang agak radikal pada masa tu. Dia kata, kanak-kanak ni bukan macam bekas kosong yang kita cuma perlu isi dengan ilmu. Tak. Sebaliknya, mereka ni macam saintis kecil yang sentiasa aktif membina pemahaman mereka sendiri tentang dunia. So, macam mana saintis kecil ini berfungsi sebenarnya? Prosesnya sangat menarik. Cuba bayangkan seorang budak kecil yang percaya semua benda terbang tu burung. Ini adalah keadaan harmoni dalam kepalanya atau keseimbangan. Satu hari, dia nampak kapal terbang. Mula-mula, dia cuba masukkan benda baru ni dalam kotak yang sedia ada. Ini dipanggil asimilasi dan dipanggil kapal terbang tu burung. Tapi, dia perasan benda ni tak ada bulu, tak kepakkan sayap. Kat sinilah otaknya rasa tak kena, rasa tak seimbang. Untuk selesaikan kekeliruan ni, otaknya kena buat penyesuaian. Dia kena cipta satu kotak baru untuk kapal terbang, dan itulah yang kita panggil akomodasi. Kitaran inilah yang membina minda kita dari kecil. Okey, gambar ni pula tunjuk satu lagi idea popular Piaget, iaitu egosentrisme, melalui eksperimen klasik 3 gunung. Dalam eksperimen ni, seorang kanak-kanak akan ditanya apa yang sebuah patung nampak dari seberang meja. Jawapan biasa budak kecil tu, dia akan terangkan apa yang dia nampak, bukan apa yang patung tu nampak. Penting untuk faham, ini bukan bermaksud budak-budak tu pentingkan diri sendiri tau. Ia cuma menunjukkan yang pada satu peringkat perkembangan, otak mereka memang sukar untuk bayangkan satu situasi dari sudut pandangan orang lain. Baiklah, dari Piaget, kita beralih pula pada Lev Vygotsky. Kalau Piaget nampak kanak-kanak ni macam saintis solo yang buat kerja sendiri, Vygotsky pula nampak mereka macam perantis sosial. Bagi Vygotsky, cara kita berkembang tak boleh dipisahkan langsung dari orang sekeliling kita dan budaya tempat kita membesar. Jadual ni memang ringkaskan perbezaan utama antara dua tokoh ni. Piaget percaya pembangunan kita ni lebih kurang sama je tak kira budaya dan ia didorong oleh penerokaan individu. Vygotsky pula kata tak, budaya dan interaksi sosial lah yang paling penting. Senang cerita, Piaget tengok apa jadi dalam kepala, Vygotsky pula tengok macam mana dunia luar yang bentuk kepala tu. Ini dia konsep paling penting dari Vygotsky, zon pembangunan proksimal atau ZPD. Ia ni macam satu ruang ajaib antara apa yang seorang budak tu boleh buat sendiri dengan apa yang dia boleh buat kalau ada orang tolong. Bayangkan macam ni, masa kita belajar naik basikal, mula-mula memang tak boleh buat sorang-sorang kan? Tapi bila ada orang tolong pegangkan basikal tu, kita boleh kayuh. ZPD inilah ruang bantuan tu, di mana pembelajaran yang sebenar-benarnya berlaku. Okey, seterusnya kita lompat ke B.F. Skinner dan gang behaviorism. Skinner ni, dia tak berapa peduli sangat pasal apa yang jadi dalam otak kita. Bagi dia, yang penting adalah tingkah laku yang kita boleh nampak dan macam mana tingkah laku tu dibentuk oleh akibat yang menyusul. Idea besar Skinner ni dipanggil pelaziman operan. Prinsip dia sebenarnya simple je. Apa-apa tingkah laku yang diikuti dengan ganjaran, kemungkinan besar akan diulang. Macam tikus dalam kotak tu, bila dia tekan tuil dan dapat makanan, dia akan terus tekan tuil tu. Skinner kata, prinsip yang sama inilah yang membentuk tingkah laku kita hari-hari sama ada kita sedar ataupun tidak.
Jadi, dasarnya macam ni je. Peneguhan akan menguatkan satu tingkah laku, manakala hukuman akan melemahkan tingkah laku tu. Contohnya, dapat puji sebab grade elok, mestilah kita lagi semangat nak belajar kan? Sebaliknya, kalau ada akibat yang tak best, kita akan cuba elak dari buat silap yang sama lagi. Konsep yang nampak mudah, tapi impaknya sangat besar. Dan ini membawa kita kepada tokoh terakhir, Albert Bandura. Dia setuju dengan Skinner yang akibat tu memang penting, tapi dia tambah satu plot twist yang penting. Kita tak semestinya kena alami akibat tu sendiri. Kita boleh belajar dengan hanya tengok orang lain. Petikan dari Bandura ni memang kena sangat. Cuba bayangkan kalau setiap kali nak belajar jangan sentuh dapur panas, kita kena sentuh dulu. Kan susah tu. Bandura tunjukkan yang kita ni sebenarnya pelajar yang sangat cekap. Kita perhati, kita belajar dan kita buat keputusan berdasarkan apa yang jadi pada orang lain. Jadi, untuk buktikan teori dia ni, Bandura jalankan satu eksperimen yang sangat ikonik, iaitu eksperimen patung Bobo. Dalam kajian ni, kanak-kanak prasekolah ditunjukkan video orang dewasa yang bertindak ganas pada patung mainan bernama Bobo. Dia tumbuk, dia tendang dan dia jerit-jerit dekat patung tu. Dan inilah bahagian yang paling wow sekali. Keputusannya menunjukkan yang semua kanak-kanak tu belajar macam mana nak jadi agresif, tak kisahlah orang dewasa dalam video tu dapat ganjaran ke atau kena denda. Tapi, mereka yang tengok model tu didenda, memilih untuk tak meniru perbuatan tu. Ini membuktikan satu benda yang sangat-sangat penting. Tahu cara nak buat sesuatu dengan pilih untuk buat benda tu adalah dua perkara yang berbeza. Jadi, apa gunanya semua teori lama ni sekarang? Kenapa ia masih relevan? Sebabnya teori-teori ni bukan sekadar nota sejarah dalam buku teks. Ia adalah alatan praktikal yang pendidik guna setiap hari untuk bantu semua pelajar, terutamanya mereka yang perlukan sokongan lebih. Kita boleh tengok macam mana setiap idea ni jadi macam alatan dalam kotak perkakas seorang pendidik moden. Idea Piaget melahirkan amalan di mana tugasan disesuaikan dengan tahap pemikiran pelajar. Vygotsky pula bagi kita konsep perancah atau scaffolding, di mana guru bagi bantuan sementara sampai pelajar boleh buat sendiri. Prinsip Skinner jadi asas untuk sistem yang beri ganjaran pada tingkah laku positif. Dan idea Bandura pula, itulah sebabnya kenapa guru perlu jadi contoh teladan yang baik di dalam kelas. Dan semua ni, bila kita gabungkan, ia bawa kita ke satu kesimpulan yang sangat-sangat penting. Intervensi awal. Kajian demi kajian menunjukkan, lagi awal kita bantu, lagi besar kesannya. Dengan guna gabungan strategi dari keempat-empat teori ini, sebaik saja satu cabaran pembelajaran dikesan, pendidik betul-betul boleh ubah haluan hidup seorang kanak-kanak itu ke arah yang lebih baik. Jadi sebelum kita habis, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Teori mana yang paling kena dengan pengalaman zaman kanak-kanak anda? Adakah anda seorang saintis kecil macam kata Piaget yang suka teruka dunia sendiri? Atau anda lebih kepada perantis sosial Vygotsky yang banyak belajar dari orang sekeliling? Mungkin anda nampak macam mana ganjaran dan akibat macam teori Skinner membentuk diri anda. Ataupun anda sedar yang anda banyak belajar dengan hanya memerhati dunia macam yang dicadangkan oleh Bandura. Fikir-fikirkanlah.